Okey semua, jom kita belajar tentang algebra. Okey baik. Algebra dia ada dua dunia. Dua dunia. Cikgu panggil. Okey, dunia tambah tolak dengan dunia darab bahagi. Okey baik. Dunia tambah tolak. Okey, dia ada dua dunia lah. Okey, kita pergi ke tambah tolak dahulu. Okey. Okey, tambah ni tambah tolak ni senang saja. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Okey, contoh 2 tambah y sama dengan 5. Okey, jadi 2 tambah y. Jadi 2 ni tambah. 2 ni positif. Okey, by default tepi ni ialah positif, okey. By default tepi ni positif. Okey, jadi bila positif pindah jadi negatif. Okey, 5 tolak 2. Okey. Ini tambah 2 pindah jadi tolak 2. Okey, jadi dapatlah y sama dengan 3. Okey. Kalau tolak pindah jadi tambah macam ni pula. Okey, contohnya negatif 2 tambah y sama dengan 5. Okey, jadi kita nak cari nilai y, jadi pindah negatif 2 ni. Pindah jadi dapat. Okey, tolak pindah jadi tambah. Dapatlah y sama dengan 7. Okey, ingat kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Okey, kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Okay, jadi sebab itulah kita kena main pindah-pindah. Okey. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Jadi tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Okey, baik cerita. Okey, macam ni kalau ada darab. Okey, jadi contoh macam 2y sama dengan 4. Okey, tengok sini. Di sini 2y. Okey, kenapa sini darab? Kenapa sini tambah kan? Okey, beza dia apa? Sini 2 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Macam sini antara 2 dengan y ni dia ada tambah. Okey, sini tak ada kan? Jadi sini tak ada tambah atau tolak lah. Jadi dia darab. Okey, jadi pindah 2. Jadi dapat. Okey, jadi sini darab pindah jadi bahagi dan bahagi pindah jadi darab, senang saja. Jadi 2 darab pindah jadi bahagi. Letak dia dekat bawah. Okey, jadi dapatlah y sama dengan 2. Okey, contoh lain pula ialah y per 2 sama dengan 4. Okey, ini pula bahagi. Okey, jadi bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi sini kan bahagi, bahagi pindah jadi darab. Jadi y sama dengan 4 darab 2. Jadi dapatlah y sama dengan 8. Okey, senang saja kan? Okey, kita contoh yang lain. Baik, kita pergi contoh yang lain. Okey, contohnya ialah tambah tolak darab bahagi. Okey, contoh lain ialah 3 tambah y sama dengan 9. Okey, jadi by default nombor tepi sekali ni kalau tak ada apa-apa simbol, maksudnya by default dia ialah tambah. Okey, dia ialah tambah. Okey, jadi kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang, jadi kita pindahkan 3 ke sebelah. Okey, jadi 3 kan tambah, tambah pindah jadi tolak. Jadi tambah pindah jadi tolak. Jadi dapatlah y sama dengan 6. Okey, contoh lain ialah negatif 3 tambah y sama dengan 9. Okey, jadi kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang, jadi kita pindah negatif 3. Pindah ke sebelah. Okey, jadi negatif tolak pindah jadi tambah. Okey, jadi negatif 3 pindah jadi y sama dengan 9. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Jadi dapatlah y sama dengan 12. Okey, selesai. Okey, contoh ialah 3y sama dengan 9. Okey, beza sini 3 tambah y, sini pula 3y sahaja. Okey, jadi bila 3y sahaja dia jadi darab. Okey. Jadi kita pindahkan 3. Okey, darab pindah jadi bahagi. Jadi kita dapat 9 per 3. Jadi dapatlah y sama dengan 9 bahagi 3 dapatlah 3. Okey, faham? Okey, ataupun y per 3 sama dengan 9. Okey, 3 bawah ni ialah bahagi. Jadi bahagi pindah jadi darab. Okey, bahagi pindah jadi darab. Jadi sini bahagi pindah jadi 9 darab dengan 3. Dapatlah y sama dengan 27. Okey, settle. Okey, contoh lain. Contoh lain ialah masih lagi tambah tolak darab bahagi, tambah tolak darab bahagi. Okey, jadi kita nak buat apa? Contoh lain ialah katakanlah 4. 4 tambah y sama dengan 8. Okey, jadi macam biasa 4 tambah y by default sini ialah tambah. Kalau tak ada simbol, sini ialah tambah lah.
Okay, jadi kita nak tinggalkan Y ni seorang-seorang. Jadi kita pindahkan 4. Okay, pindahkan 4. Jadi tambah pindah jadi tolak. Jadi 4 pindah. Jadi dapatlah Y sama dengan 8 tambah 4 pindah jadi tolak 4. Jadi dapatlah Y sama dengan 8 tolak 4, 4. Okay, settle. Okay, betul. Contoh yang lain ialah negatif 4 tambah Y sama dengan 8. Okay, jadi kita tinggalkan Y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah negatif 4. Okay, negatif 4 jadi negatif pindah jadi positif. Tolak pindah jadi tambah. Okay, macam ni. Jadi kita dapatlah pindah. Kita akan dapat Y sama dengan 8 tolak 4 pindah jadi tambah 4. Jadi dapatlah Y sama dengan 12. Okay, settle. Okay, maaf nak dakwah pula. Nanti cikgu beli baru. Okay, tahu. Okay, darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Okay, jadi contohnya ialah 4Y sama dengan 8. Okay, 4Y. Kenapa 4Y ni jadi darab? Ialah sebab dia tak ada dipisahkan tambah atau tolak. Jadi 4Y terus jadi maksudnya darab. Jadi 4. Okay, 4 ni kan darab pindah jadi apa? Darab pindah jadi bahagi. Okay, ingat nombor yang dipindah tu berada dekat bawah. Okay, nombor yang dipindahkan tu 4 pindah kat bawah. Jadi 8 bahagi 4 dapatlah 2. Okay, lepas tu kita pindah. Contoh lain ialah Y per 4 sama dengan 8. Okay, 4 bawah ni ialah bahagi. Jadi macam biasa bahagi pindah jadi darab. Jadi bahagi pindah jadi darab. 8 darab dengan 4. Jadi dapatlah Y sama dengan 32. Okay. Okay, mudah sahaja. Okay, ingat. Tugas kita ialah kita nak pastikan yang huruf ni tinggal seorang-seorang. Okay. Yang huruf ni tinggal seorang-seorang. Jadi sebab itulah kita main pindah-pindah. Jadi pindahkan ni dulu. Jadi inilah untuk kes ni tambah pindah jadi tolak. Ini kes ni lah tolak pindah jadi tambah. Ini pula darab pindah jadi bahagi. Ini pula bahagi pindah jadi darab. Okay, faham kan semua? Okay, rasa setakat itu sahaja untuk kita hari ini. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan kalau boleh PM, Assalamualaikum. Jumpa lagi.